Simpan emas ni bukan untuk kaya cepat, tapi untuk mengekalkan kekayaan kita dan untuk mengelak jadi miskin secara tiba-tiba. Setiap kali dapat gaji, cuba tanya diri sendiri berapa banyak yang kita belanja dan berapa banyak gram emas yang kita mampu simpan. Ramai orang kata tak mampu simpan emas, tetapi hakikatnya kita mampu belanja benda yang tak perlu, tapi susah nak simpan benda yang mengekalkan nilai kekayaan kita seperti emas. Hari ini tak perlu tunggu kaya baru boleh simpan emas. Orang yang mudah simpan emas, itulah sebenarnya langkah untuk menjadi kaya. 1 gram sebulan ataupun RM100 sebulan. Bukan banyak pun, tapi kalau konsisten, itu boleh jadi kekayaan di masa depan. Bila orang lain sibuk kejar lifestyle, kita pilih untuk simpan aset emas dan bina life stability. Dan orang yang konsisten simpan emas dengan ilmu, dia akan fokus kepada pertambahan gram emas demi gram emas. Yang main nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh klik link di bio Safia Sofian, menabung emas tanpa komitmen wajib setiap bulan dan disokong dengan emas fizikal, klik link di bio, saya bantu sebaiknya.